Mulai baca Al-Quran Al-Karim, bersama-sama kita baca dan menyimak pada muka surat 436. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. Kena waqaf pada dua huruf. Pertama mim perlu bunyikan lam, kedua mim juga perlu bunyikan kaf. Kaedahnya adalah menyempurnakan huruf mati yang pertama di sini huruf lam, diikuti yang kedua lepas pada lam sempurna baru masuk kaf. Al-mulk, lahul mulk. Kalau kita tidak memberi perhatian pada pembincangan ini, mungkin bunyinya adalah lahul muk. Kita tak jelas apa panduan dia. Sebab itu penting dengan ilmu kita dapat membaca dengan tepat dan betul. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Ra nipis kerana sebelum baris bawah. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إنما تنذر الذين يخشون ربهم
بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah selesai bacaan kita pada muka surat 436. Sebutan yang agak mencabar kerana banyak melibatkan tebal dan nipis, apapun tersusun dengan baik supaya bacaan itu dapat dibaca dengan sempurna. Satu lagi perkongsian yang dapat dikongsikan adalah qurba ada tanda panjang, waqaf tetap 2 harakat saja walaupun ada tanda panjang. 2 harakat saja ketika waqaf. Yang baik pada Allah SWT, Maha Kurang tu saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu was-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada semua yang bersama kita, semoga bermanfaat. Dikongsikan pada yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.